Oh. Nak cari mana lagi ni penuh mata ni. Hei! Ikan air kan. GT lagi 3 ekor. Dia ada sama lebih dia. 6 pagi. Apa buat hari ni? Ni on the way ke Pak Raja. Pagi kan? Sekarang pukul 6.40. Itulah ingat nak buat opening dekat apa tu? Dekat tempat Laca tapi tak apa nampak lagi, gelap lagi. Jadi sekarang ni pun keluar dah daripada muka Kuala tu. Trik ni tak tahulah kena cerita macam mana sebab benda tak plan. Tiba orang kata WhatsApp dengan Haji gitu je. Pukul 6 nak duduk kat tempat Laca dah. Gitu je lah. Sebab apa tu? Masing-masing tahu dah kan. Tak perlu nak plan. Bukan tak perlu nak plan lah. Sebab sebelum ni plan macam-macam pun tiba-tiba duduk atas air. Berubah juga. Jadi gitu je. Yes. Orang kata khabar nak Laca pukul berapa? Sampai. Lepas tu ni lah. Kita decide. Macam biasa kalau keluar dah dari muka Kuala ni memang benda pertama kita trolling dululah. Jadi itulah. Tanpa membuang masa, air pun dah start trolling depan tu. Jadi kita trolling dulu. Apa-apa nanti aku update. Okay, jom Laca. Geng, aku ada beli ni bahan murah je. Dia sama lebih kurang macam kapal juga. Sebab air pun banyak guna juga. Banyak je strat. Tapi ingat nak try dulu pakai kabang ni. Dia lebih kurang je kalau nak tengok dengan kapal. Cuma adalah beza sikit-sikit. Tak kira. Try dulu. Strike nombor 2. Okay, inilah dia kapal baru. Dah dulu. Air pun comel lagi ni. Tahulah awal pagi lagi. Sengit ke? Geng, 2 jam. Aku rasa 2 jam kot trolling. Lebih kurang 2 jam. Tak ada update. Lepas sekarang ni pun duduk dekat spot ketuk-ketuk. Aku nak scan tak boleh. Fish finder aku rosak. Jadi aku ikut belakang air je lah. Mana dia berhenti, situ aku berhenti lagi. Buta kalau tak ada fish finder ni. Ketuk-ketuk ada kendok. Dah sudah lagi. Harap pada akhir main polo.
Kecil tak makan, rolling tak makan. Aneh ya. Buah ngalah. Kunyit tau. Aku yang ambil ikan tu. Kacang tu. Kacang tu. Wow. Kunyit pun kunyit lah hari ni. Kasar kau. Tak buat lauk ni. Oh. Wow. Kunyit. Bukan kunyit ni. Tombok tu. Atas kepala tak Dia tak support kat air aku, fish finder tak ada. Tanda? Ada tanda nak kena main pola sehari hari ni. Rasa tu tak pun gigi tajam tu. Oh. Layam dia ni sudah lah. Layam bodoh lah. Mudah dapat ikan. Oh, elok je penuh hati. Umur jalu. Oh. Nak cari mana gini penuh mata ni. Loh, kasar-kasar.
Oh, payah tak? Payah tak ni? Apa? Lah. Tadi kalau ikut start tu, air baru nak tukar ke surut balik. Rasa ni akan start aktif dah ni. Jadi kita simpan ikan ni dulu. Tu kita pergi sambung trolling. Saya sedap goreng ni. Guys, alhamdulillah gigi pertama kat belah hidung anggaran dalam 3 kilo lebih ni. Wah, tak asuk cik. Aduh. Macam excited. Gang, lepas trolling aku dapat seekor ni berhenti dekat belakang batu pulau ni. Kita main macam biasa, ketuk jeep pula. Wah, trolling kita ketuk jeep pula.
Hei. Oh, ikan dia ni. Ni aku dah drop rapat dasar aku kas. Aku pakai G 20 gram. Tu kas jauh. Kau benda ni gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Hah? Ya, kok main gini kareng juga ni. Kan dia halus tapi nekan juga cicik pun. Tambak. Tak saya trolling dah, nak main dan ni je. Ni tak lawang pun kelokor dah. Kan benda. Tombak pula. Tombak. 2 ekor sudah. Biasa hari-hari makan nasi apa? Nasi minyak. Hari ni semok. Bawa bekal boh. Orang pukul 6. Tak boleh nak beli lagi. Mana ada kedai buka nanti buka konang tu orang pukul 5.30. Air lagi awal. Itu ya bawa buka orang rumah buat. Kan lu. Bagi 2 pula. Makan bagai dah. Sekarang ni masuk tengah hari ya. Panas. Tapi baik ada bumbung ajaib ni. Bumbung ajaib tu. Talim dia budak. Alah, aku pergi gulung kat atas. Kata aduh. Aduh, sonok nak tergoling. Dia nak makan tak mau makan nombor 2 penting. Penting teduh. Tak. Geng. Selamat tergoling dulu. Tengok kalau ada. Patik. Dekat 2 jam ni kot bro. Lepas tu ni rasa aru mati dah. Jadi kalau aru mati tak boleh nak trolling 2 benda je boleh buat.
Dak Apollo tu Ji. Sekarang aku nak stay Apollo. Nak tahu ada ke apa kunyit korkong tadi. Ambil dah. Bunyi gargan. Oi, kamu yalu. Oh, bonus lipat ekor. Susah. Alah, loko. Alah. Ada lagi. Yeah. Ngak benda main Apollo gini tak seronok. Seronok kalau penuh mata. Awak-awak dia berat lagi. Peko je ni. 1, 2, 3, 4 ekor. Tadi ada naik penuh mata. Jadi ni pun nak pindah spot sambil-sambil tu trolling lah. Ni dapat berapa ekor ni? 2, 4 10, 11 ekor. 11 ekor kita pindah spot lagi. Tengok ah sambil-sambil tu memang trolling lah. Lepas tu kita sambung main Apollo sana. Okay, sampai ke darat dah. Tadi aku ada beritahu nak singgah spot nak main Apollo kan. Tapi tengok keadaan kocoh tu. Takutlah sebab dekat bola lagi time tu. Jadi trolling direct sampai ke darat. Ni pun sakit tinggal ambil tu. Mak kocoh. Trolling kau tak ambil sampai ke darat dah. Jadi ada benda kot. Sipam benda ni. Terus naik ke darat. Aduh. Cok ni, bumbung ni ha. Aku boleh buat jadi kapal layar. Ada kerja dah. Gulung.
Ha? Jalan pula. Apa nak sipang ni pula? Enjin. Pasal gear. Pakai lu. Mana? Lupa betul lah betul. Lupa gini. Heko orang buat dia hari ni. Tak ada dia. Ada ni pakai lenang. Pakai lenang. Pakai lenang. Kelakar tu. Boleh tengok. Ni nak jual malah kau orang ni. Kunyit aja. Kalau kita tarik lagi kan. Tarik 2 kali. 300 kali tarik meter tu. Ikan air kan. GT lagi 3 ekor. Dia ada sama lebih dia. Capuk 115 deh. Itu 15. Ini 180. Dapat mari ambil kasing. Capuk lagi. Satu naga. Alhamdulillah ada gaji hari ni. 115. Okey lah untuk IB, sebab IB minyak tak banyak pun. Tadi aku isi minyak lebih kurang RM50 je. Mana RM50 modal minyak. Lain gaji aku hari ni. Pak gaji bos. Ikan hok kecil-kecil ni hok alik lah. Ada ikan kunyit, ikan kerapu. Dengan sampai ke darat Melaka dah siap jual ikan Melaka dah tadi. Dan kalau IP tinggal sini ni faham-faham lah sebab apa. Memang ada projek lain kan ni. Jadi penat eh. Penat eh. Penat eh. So setakat tu je lah video aku untuk hari ni. Cerita untuk hari ni. Mana kata tadi package lah 3 hari ni. Apollo kena, main ketuk-ketuk jeep pun kena, trolling pun kena. Dan ada gaji lah hari ni. So tak ada benda apa kot. Yang mana tengok video aku sampai habis, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Tu dah ada benda kot. Okay, satu lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.